Kelebihan Asma, sebenarnya kelebihan ilmu tiban rezeki ni apa Nusma? Okey, rezeki datang macam tiba-tiba. Tiba-tiba je pahap datang. Tanpa dia, datang orang bayar hutang kita tiba. Ni pernah berlaku pada pada anak-anak ustaz yang mana tiba yang hutang dah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tiba datang orang bayar hutang balik. Ni duit engkau ni aku dah hutang kau 10 tahun. Minta maaf lah, minta maaf lah aku ni aku hutang kau aku langsung tak kontak kau bukan aku malu ni aku malu. Jadi ni aku nak bayar balik duit kau 10,000 10 tahun dah. Okey, jadi satu lagi poket kering. Tapi mula nampak jalan keluar. Walaupun poket kita kering, tapi kita nampak riak nak jalan sebagai jalan keluar untuk kita dapat rezeki. Lepas tu semua bisnes sendu, bisnes kita sendu, tapi sana mula dah menarik dah nampak pelanggan dah seorang datang dah semua. Lepas tu kita apa lagi? Yang dah jadi kaya, yang dah kaya semua makin terbuka peluang besar lagi. Dulu ada satu holding, sekarang ni dah ada macam-macam holding lagi atau makin lama makin kaya. Aura diri kita akan berubah dan semua orang suka pada kita, pelanggan suka pada kita, pelanggan suka masuk kedai kita, pelanggan suka beli produk kita dan duit datang bukan saja dari kerja dan semua tetapi dari pelbagai arah yang tak logik yang kita tak boleh fikir dengan otak kita.